Ini soundbox di mana ada breadboard, bateri dan buzzer. Ini adalah layan tugasan untuk jarak 2cm bagi sources 2cm, 4cm, 6cm dan 8cm. Ini adalah cardboard bersama dengan pin untuk dikepilkan seperti ini. Dan ini adalah aplikasi Niosh untuk rekod bacaan bunyi. Okay, kita ada beberapa helaian 2cm, 4cm, 6cm dan 8cm untuk jarak antara dua sumber bunyi, iaitu dua buzzer kita nanti. Jadi ambil satu helaian dan kepilkan pada cardboard yang telah disediakan. Okay, kita kepilkan macam ni. Sebaik saja selesai dikepilkan, pelajar perlu untuk menandakan di manakah garis anti-note dan garis note. Seperti ini saya telah tandakan dia. Untuk garis anti-note adalah sini, iaitu puncak bertemu puncak dan lembangan bertemu lembangan. Untuk garis note dia terbalik, lembangan bertemu puncak. Okey. Sebaik saja selesai kepilkan dan tanda dan labelkan untuk garis note dan garis anti-note, pelajar perlu masukkan cardboard ini dengan arah macam ni ke dalam kotak basbum. Okey. Masukkan ia. Masukkan saja. Dia akan masuk cun-cun. Okey. Okey, untuk yang kedua, ambil soundbox. Soundbox yang kita boleh nampak ada breadboard dan sambungan beberapa wayar kepada buzzer. Jadi ambil bateri untuk membunyikan dia. Sebelum itu, kita letakkan buzzer ni, sumber bunyi kita mengikut lukisan yang kita dah lukis. Lukisan yang telah disediakan, iaitu contohnya S2 letak melalui lubang kotak basbum ni. Okey, itu S2. Untuk S1 letakkan ia dan kita laraskan dia. Aduh. Okey. Okey. Sebaik saja selesai. Kita buat macam ni. Lepas kita setkan, kita tetapkan kedudukan untuk buzzer ni mengikut ukuran pada kertas helaian kertas kita telah sediakan. Kita setkan ni, okey, ni untuk jarak 8cm. Kita masukkan bateri untuk hidupkan soundbox kita, hidupkan buzzer kita. Okey. Lepas tu kita letakkan telefon bimbit yang dibuka dengan aplikasi Niosh kepada di garis note dengan garis anti note untuk melihat perbezaan bunyi. Okey, garis note kita letak telefon bimbit dalam keadaan menegak. Okey, untuk garis anti note. Kita dapat lihat dekat garis anti note sound dia adalah 80, manakala untuk garis note adalah around 77, 78. Maksudnya ada perbezaan di situ.